Orang majlis datang. Jom belah. Lesen tadi, alah. Assalamualaikum semua. Hari ni kita berada dekat Teluk Intan. Menara Condong ada kat belakang tu. Kita nak jual apa? Saksikan. Salam. Buka, masuk. Rumah tak kunci tu. Banyak betul orang rumah hantar para suami membeli. Bagus. Abang pilih yang warna apa? Oh, hemat lah. Balik surprise. Suruh bini buat tak tahu. Saya dah beli untuk awak. Berapa ban? Berapa dia? Ada macam ni. Boleh. Cukup tu bang. Tak memang standby untuk ban. Saya nak stok tik. Okey, warna putih ni dengan warna biru. Okey, cantik. Balik ni, abang tulis untuk wife abang, untuk isteri tercinta. Tudung ini mahal untukmu, tetapi saya berjaya dapatkan harga murah untukmu. Okey. Oh, duit Arab. Duit Arab? Thailand? Duit kita lagi besar. Nah, pegang. Okey dah. Okey. Okey. Terima kasih. Selesai. Saya jual. Okey, harap wife sukalah. Allah. Okey. Okey, saya jual. Oh, warna biru ni dengan ni putih. Okey, cantik. Nah. Saya jual. Okey, terima kasih. Saya nanti tu, saya nak tengok. Apa yang akak pilih? Saya nak buat stok tik. Oh, okey, biru ni. Okey, cantik. Main cantik. Okey. Cantik, kasih. Okey, sama-sama. Pilih yang mana nak. Maksima 2 helai je boleh. 2. Terima kasih. Saya jual. Nah, okey. 2 helai. Kita kena follow dia dah. Saya tak suruh follow. Tapi saya nak follow. Boleh? Ada orang beli air. Ada yang bagi air. Thank you. Terima kasih bang. Berapa ni? RM1. Ada. Shilling pun tak apa bang. Saya layan je. Okey, terima kasih. Saya jual. Ada RM2. Ni semua orang majlis ni. Saya jual. Weh. Kuat rasuah orang Teluk Intan ni. Berapa ringgit? Tak payah. Air jagung meleleh. Okey, RM2. Tadi dia pecah? Ada. Mai RM10 tu. Pecah dengan saya. 9. RM2 saya punya. Okey, betul lah tu. Okey, saya jual. Saya jual. Okey, betul. Saya jual. Okey, terima kasih. Saya jual. RM1 saya jual. Okey, terima kasih. Saya jual Okey, saya beli. Saya beli pula. Saya jual. Okey, terima kasih. Saya jual. Okey, terima kasih. Macam-macam boleh. Shawl boleh jadikan bawal. Boleh. Tengah bincang. Weh, shawl macam ni. Jadikan bawal macam ni. Tengah bincang. Lipat tengah.